Okey guys, sekarang kau tengok mini projector saya tu dah tercabut dia punya lens dan juga dia punya cincin dia punya ring. Okay, nampak. Kita tengok sebelah satu lagi. Macam ni. So saya akan tunjukkan cara untuk kita dapatkan balik benda tu dan pasang balik pada bulb projector. Okey, dapatkan dawai. Ini dawai hanger Lepas tu korang dapatkan double sided. Bukan apa, risau cincin tu nanti dia termasuk dan celah tu masuk dalam casing bawah tu, memang dah tak boleh buat apa dah. So kita kena buat cepat lah. Okey. Lepas tu kita masukkan tu dia. Okey, nampak dia ada thread Ini model yang kipas dekat dalam. Nampak dia ada tanda kat sini. Sini ada tanda masuk macam ni. Kita pasang ring ni. Okey, pusing ketat-ketat. Okey. Lepas tu kita pasang. Okey, dah pasang. Kita on lampu.